Cuma ada satu lagi yang saya sendiri dah lama tak buat, pantau projek. Sebenarnya saya sendiri berharap bila saya ulang banyak kali yang tahun ini tahun pelaksanaan, janganlah sekadar berretorik. Sebab itu seawal tahun pertama pelaksanaan RMK ke-13, Kementerian Ekonomi terus laksanakan sistem tracking melalui MyRMK. Ada macam-macam dasar dalam RMK merentas kementerian. Semuanya wajib laporkan progres pelaksanaan. Cuma ada satu lagi yang saya sendiri dah lama tak buat, pantau projek. Dalam MyRMK ini juga ada extension My Project, iaitu untuk turut memantau perkembangan projek. Tapi biasanya saya tak akan tengok laporan projek dari pejabat semata-mata. Untuk projek yang menggunakan peruntukan pembangunan atau DE, kita kena pastikan setiap peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Ekonomi ini bukan sekadar siap, tapi sampai maksud untuk kita galakkan kegiatan ekonomi di akar umbi. InsyaAllah inilah kerja saya selepas raya nanti.